Siapa ada masalah macam ni? Spin baju 2-3 kali, baju masih lagi tak kering, berair-air macam ni. Siapa ada masalah macam ni? Jom saya kongsikan macam mana cara nak selesaikan cara DIY. Okay, Assalamualaikum semua. So, kita ada satu mesin basuh Samsung ni, customer hantar, dia kata spin baju tak kering. So, first kali kita baringkan dululah. Kita tengok apa masalah dia. Sebab biasanya kalau tak kering ni, dia melibatkan masalah belting apa semua. So, kita buka dulu cover bahagian bawah. Kita tengok dia punya belting dia. Kalau belting kita kendur macam ni, pegang-pegang lembik macam ni, kita try adjust dululah. Okay, kita buat benda yang tak perlu keluarkan kos. So, bukakan skru atas dengan bawah tu. Okay, so kita boleh gunakan spanner saiz 13mm lah. Standard mesin basuh dia pakai 13mm. So longgarkan jangan cabut habis skru, nanti susah nak buat. Longgarkan sahaja skru dia, bahagian atas satu, bahagian bawah satu. So bila dah cukup longgar, kita gerakkan motor tu. Kalau kita dapat lihat, motor ni dia boleh gerak tau, ke depan ke belakang untuk kendur ataupun tegangkan dia. So jadinya kita cuba try tegangkan terlebih dulu. Tolak motor ke belakang. Lepas tu kita ikat balik skru tu ketat-ketat. Okey, so kita ikat dulu, kasih cun-cun, lepas tu kita boleh test try dulu. So maksudnya kita try yang pertama ni dengan cara tegangkan belting dia terlebih dahulu. Okey, saya try, jangan terlampau tegang, macam ni pun dah okey. Cukup cun, kita tutup dulu cover, kita test sekali lagi, kita nak tengok jadi ke tak jadi. Cop. Korang kalau nak servis aircon, korang gunakan pencuci aircon VC Pro ni. Ni saya punya ni, barang baik ni. Kita onkan mesin, adjust pada mode spin, tekan start, kita kasih mesin kita spin dulu. Biarkanlah beberapa minit, ikut timing washing machine tu. Mesin pun dah end, dah selesai, dah mengering, kita tengok hasil dia. Alhamdulillah, masalah selesai, zero cost. Siapa nak buat, boleh DIY sendiri. Assalamualaikum, bye-bye.